Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di Review Zone episode yang ke-8. Alhamdulillah. Okay. Tadi kita baru lepas breakfast tadi. Okay, sekarang ni kita akan cuba review lah. Kali ni review sedikit berbeza lah, di mana kita akan cuba pergi dekat kedai buku yang kami pilih lah. Dan kita akan cuba dapatkan komik yang terdapat jurnal-jurnal yang ini. Lepas tu kita cuba beli buku yang berkenaan dengan jurnal yang kami pilih. Dan yang pasti pula, yang paling penting, kita kena support lokal lah. Maknanya kita akan beli komik lokal saja, buatan Malaysia saja. Okay, jom. Alright guys, sekarang kita dalam perjalanan menuju ke Taman Square Cyberjaya, iaitu kita nak pergi ke Book Access ni lah. Okay, yang ni terletak di Taman Square Cyberjaya, di mana dalam ni terdapat pelbagai komik. Di antaranya adalah komik M dan juga adalah Iman Publication ni lah. Okay, sekarang kita nak cari satu buku yang berkenaan dengan tema Slice of Life, dan kami telah memilih Ai-chan sebagai tema yang pertama. Okay, ini dia. Kita ikhlas sekejap. Okay, selain daripada kita buat review yang begini, kita juga ada jalankan kelas melukis digital lah. Kelas melukis digital Procreate. Okay, jadi bagi siapa yang berminat untuk sertai kelas kami, sila hubungi nombor yang tertera ini, dan kita akan sertakan info dekat dalam video ni juga nanti. Okay, bye. Alright. Okay, pencarian diteruskan lagi dengan mencari jurnal yang berbeza, iaitu science fiction, dan kami telah memilih Scoopers untuk tema yang kedua. Okay, nanti kita akan review buku ni. Okay, di dalam Book Access Taman Square ni terdapat pelbagai jenis buku sebenarnya. Di antaranya buku antarabangsa seperti Marvel, DC, manga pun ada. Tapi kami lebih memilih lokal lah untuk review kali ini, dan memang kita selalu review lokal saja. Okey, jadi kita memilih tema seterusnya, iaitu kompilasi. Jadi kami telah memilih Aku, Kau dan Miau ni. Yang dalam ni terdapat pelbagai hasil daripada artis-artis komik M lah. Yeay, dah berjaya dapat ketiga-tiga jurnal buku. Jadi kita akan mula review buku ni lah. Okey, jom. Okey, jadi ini adalah hasil yang berjaya kami cari pada hari ini. Okey, untuk review yang pertama, kita akan mula review jurnal tema buku Slice of Life, iaitu Ai-chan. Jadi ini adalah buku nombor 7. Anak pun memang sangat suka dengan cerita ni. Sangat comel lah cerita dia. Okey, ini adalah sinopsis di bahagian belakang, dan harga sangatlah murah. Semenanjung Malaysia hanya RM12, Sabah Sarawak RM14 saja. Dan jadi kita akan mula review secara pantas di dalam. Kita akan review sedikit lukisan lah di dalamnya, dan hasil lukisan sangat kemas, sangat comel, dan buku ni sangat sesuai untuk bacaan dewasa dan juga terutama pada kanak-kanak, sebab dia ada nilai-nilai moral yang terbaik di dalamnya lah. Dan buku seterusnya yang bertemakan science fiction, dan kami telah memilih Scoopers. Ini adalah hasil karya daripada Heroico dan penulisnya Nazir Salam. Okey, dekat bahagian belakang kita boleh lihat preview komik di dalam dan juga sinopsis. Buku berharga RM10 bagi Semenanjung dan RM12 bagi Sabah dan Sarawak. Okey, jom kita mula review secara pantas di bahagian dalam. Okey, komik ataupun hasil karya Heroico ni sangat padu, sangat kemas, 1 biji macam manga. Okey, kat situ kita boleh lihat ini adalah sedikit elemen aksi lah di dalamnya. Okey, dan buku ni sangat sesuai untuk bacaan dewasa dan kanak-kanak. Jenis seterusnya iaitu kompilasi. Kami telah memilih Aku, Kau dan Miau kopi Papau. Okey, ini adalah cover lukisan daripada artis Ben Wong. Okey, memang terbaik, memang comel. Okey, di bahagian belakang kita boleh melihat sedikit preview komik di dalam, dan ini adalah hasil karya daripada barisan artis komik M lah. Okey, harga buku ini berharga RM14 bagi Semenanjung dan RM16 bagi Sabah dan Sarawak. Okey, jom kita lihat sedikit preview di dalam. Kompilasi kali ini menggandingkan artis komik M yang mempunyai hasil stroke ataupun lukisan yang sangat terbaik lah. Ini bagi pandangan kami lah. Okey, kompilasi Aku, Kau dan Miau kali ini memang terbaik. Hasil lukisan sangat kemas. Selain daripada itu, ia juga mempunyai cerita yang sangat-sangat menarik lah untuk dibaca. Dan sudah pastinya buku ini sangat sesuai untuk bacaan dewasa dan juga kanak-kanak. Jadi kami sangat rekomen untuk anda semua dapatkan kompilasi Aku, Kau dan Miau komik Pau-Pau ni. Okey, terbaik. Alright gang, itu saja review pantas daripada kami. Kita review terus kita bagi hari ni. Okey, terbaik. Okey, jadi kita akan berjumpa semula di review akan datang. Okey, jangan lupa support lokal. Okey.